Mak sayang, jangan bising Mak belajar kat depan boleh? Ya? Okey, buka aircon okey. Itu adalah ayat yang paling ditakuti anak-anak. Mami nak buat Sebab syuting. itu adalah titik terakhir sebelum meletusnya bom Hiroshima. Sebab tu saya takut. Tak boleh. Kalau balik-balik, sebab itu adalah titik terakhir sebelum dia meletup. Saya. Kenapa? Dia umpat air ke? Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Ramadan. Bersama lagi dalam rancangan Tada! Baik Ana dan Nisha. Kita dah tahu yang episod lepas-lepas memang sedap yang you punya masakan. Telur kicap. Paling. Dia tak ada kicap. Sorry. Telur saja. Telur goreng. Episod kali ini ada menu yang sebenarnya saya terus terang saya beritahu dengan anda semua, ini menu yang paling saya favourite masakan isteri saya ni. Kalau saya makan sampai kuah tu sampai habis lah. First time I cuba menu ni dan you punya komen kata macam makanan hotel 5 star apa semua. Dan memang waktu PKP tu inilah masakan yang menyebabkan berat badan saya naik 5 kg. sayang, I pernah jual juga dekat Ngepot. I saja je sebab I masak, I bagi orang. So bila I dah bagi tu, I bagi sentiasa bagi dan diorang rasa macam segan. Jadi I cakap, okay tak apalah, I jual dekat Ngepot. So I jual pun dalam portion yang banyak dan diorang suka, faham tak? Okay. So korang untuk yang suka tu nanti boleh follow resepi anda yang Jadi ini ada nak bagi kepada anda semua resepi yang boleh mampu memikat hati suami mak mertua dan siapa saja yang makan, sebab saya terpikat dengan dia kerana masakan. Jadi masalahnya I masak ni masa anak dah 2. Yelah, bila anak dah 2 makan. I kahwin tu kau tak ikhlas, baru sekarang kau terpikat. Tidaklah, sebelum kahwin terpikat lah, tapi benda lain. Sebab tapi bila macam tak terpikat, betul dia terpikat semula. Bila you masak macam makin pikat. Jadi hari ni bila masak makin terpikat lagi. Jadi kepada anda semua, terimalah menu butter spicy creamy. So actually dia punya bahan-bahan seafood dia tu boleh tukar. Sama dia nak kepah ke, kupang ke, apa-apa ke, boleh tukar. Hantu. Bulan puasa pun dia datang. Okey, baiklah, silakan Puan Ana, the floor is yours. Ajarlah kami semua. Nampak? Bila puasa, dia punya ketawa. Sopan. Inilah ketawa puasa Ana. Sediakan pen dengan kertas. Kita akan salin. Silakan. Hai korang, ini adalah dia punya bahan-bahan yang Ana gunakan. Korang boleh ikut kalau nak. This one ada cayenne pepper, tapi Ana guna 2 brand yang berbeza sebab ni semalam baru beli, ni ada kat rumah. So ada parsley, ada buttercup, susu pekat, susu cair, cooking cream and susu pekat. Full cream. Dan ada spaghetti. Okay. Kita akan panaskan minyak. Ana akan panaskan kedua-duanya sekali. Sebab apa sayang? Kita ada 2 dapur. Ni I nak rebus. Nak rebus spaghetti. So Ana akan guna 1 butter ni. Dia macam terperanjat tu. Dia masuk macam dia macam I marah dengan you. Adalah benda yang tak settle tu. Bulan puasa. Ada. Kan bulan puasa kan. Tak apa. Nanti raya kita maaf lagi kan. Kita masukkan butter ni. Lepas tu ini adalah bahan yang nak blend. Bahan yang nak blend adalah bawang holland, cili merah dan bawang putih. Macam biasalah masakan I pedas. So I tunggu dia punya ni cair. So sebelum cair tu pedas kalau korang nak so butter ni pun dia dah cair. Ana memerlukan, sayang. Ya, saya. I nak you tolong I ni masukkan dalam. Sebab bulan puasa kita kena saling tolong-menolong supaya sama-sama dapat pahala. So you masukkan. Kita berbahagi pahala. Bismillahirrahmanirrahim. I pegang ni cedok dia. Semua. Masukkan semua. Benda ni hidup lagi. Rasanya biar I je buat kan. You buat sayang. You ni. Yalah, you sebab tadi kan you pegang sama-sama. Lepas tu you pegang tangan I menggeletar. Sebab I nak buat banyak. I bila masak, I akan suka nak bagi jiran-jiran, sahabat anda. I tak nampak kamera depan tu, dia tak nampak muka I. Kalau ni kena habiskan sayang sebab semua ni mahal. Minyak pun dah guna sampai titik senter akhir, apa lagi benda-benda ni yang. Betul. Kan bagus kalau ada anak kita yang bantu aduk ni kan, si Iki. Iki tak ada sayang. Iki tak ada, tapi kan kita ada 3 orang anak. Inilah fungsi ada anak. Fungsi ada anak. Kita akan panggil anak yang berikutnya. Tuan-tuan perempuan, kita persilakan Mael! You panggil nada lembut lah. Bila you panggil macam Ismail, dia rasa macam aku ada buat salah apa ni. Faham tak? You tengok I panggil Ismail sayang. Sini sayang. Ismail sini. Sini sayang. Ismail tolong mami masak boleh? Sini mami dukung. Mael. You tak boleh macam itu. Dia tak ada. Dia setiap anak dia punya perangai lain. Biar I panggil Okey. Mael, nak kad robok tak? Ayah belikan kad robok tak? Lepas tu kita pergi mall. Nak pergi mall?
Yaya pula yang datang. Boleh lah Yaya. Yaya. Mai Yaya. Yaya pun boleh nampak. Best ya. Lain anak lain ni macam Iki dia suka. Mak yang ni dia pemalu Jadi Yaya boleh tolong aduk masak kan? Boleh? Boleh. Pun tak boleh. Tak boleh. Okey lah. Bye-bye Lela. Bye Yaya. Tak nak yang. Jadi anak-anak kita tak boleh menolong bukan sebab dia tak nak tolong. Belum tiba waktunya. Tapi saya rasa Mak El boleh. Mak El. Ini kita masak sampai dia naik bau. Mak El. Tadi- Mak El. Sekejap je. Lepas ni, ayah bawa pergi mall. Lepas tu kita beli kad robot banyak-banyak. Okey? Tapi nak tolong ayah ni je. Okey dengan Tolong mami. lah, Okey tolong Raya lah, belum lagi. tolong lah. Sayang okey. Ni mami saya bangun. Bangun. Okey sayang. Sayang bangun. Dah. Mak kau memang macam gitu dah. Sayang dah. Mak kau memang macam gitu. Dah. Kenapa? Kenapa? Rindu. Tolonglah Mak El. Yang dia tak nak jangan dipaksa Tolonglah yang. Mak El. Yang. Tolonglah kami. Yang. Oh. Ya, kita tahu kan perangai anak nombor 2 ni dia ada Anak perangai dia. Yang nombor 1 tu dia nak rezeki, dia nak menolong. Tak nombor 2 ni dia lain tau. Setiap anak perangai dia berbeza. Lepas tu you tahu nak masuk ke apa? Dia dah ada rasa bau dia ke belum? Tak biarkan dia lagi Dia dah masak ni belum. Anak tak minyak sikit je. So Ana tambah lagi setengah buttercup sebab Ana buat dalam kuantiti yang banyak. Masukkan je dah. Dia balik macam tu. I bukan perempuan yang lembut kan yang? Ya, Bukan betul. perempuan yang yang lemah lembut ke sayang? Lemah. Tak tahu nak jawab apa bulan puasa macam ni. Aduh, dengan bau macam ni. Lepas tu dia tanya soalan lagi. Lepas tu dengan mak yang tak nak datang sini bantu. Tak, you rasa I ni lemah lembut ke? Ya lemah. I perempuan yang macam ni. Oh, lemah lembut sayang. Okey, kejap Korang sihat dah puasa? Korang Macam puasa? mana? Okey. Puasa macam ni okey. Okey tak okey? Kalau okey jatuh kepala. Okey. Dah selepas naik bau. Bau dah naik Okey, saya you sebelah sana. Okey, so masukkan cooking cream. Kenapa you jauh? Tak. I akan masukkan rendah-rendah sikit. Apa-apa I akan guna sehingga titisan yang terakhir. Jangan membazir. Jangan membazir. Lagi kita boleh perah, kita perah. Lagi kita perah. Patut dia perah aku cukup. Yelah yang, bukan habit I. Selagi Tengah tidur. Pergi sana. Pergi sana. Selagi boleh perah dia perah. you tengah tidur I tak pernah ganggu Siapa you cakap dengan you? You dengar? Isi hati. So, Dua. 2. Kenapa 2? Sebab I suka dia creamy. Lepas tu I masak dia banyak kan. Ni kita masukkan. Ana masukkan air chicken stock. Agak-agak. Selepas masuk air chicken stock, Ana akan masukkan ni susu pekat. Untuk bagi dia rasa manis apa semua, jangan pakai gula pakai susu pekat. Sehingga titisan Terakhir. Ini I takkan buang. Nanti I akan ambil air panas, kocak-kocak dalam tu. Mak I dulu buat macam tu. Even sos cili dalam botol, sos tiram, letak air kocak-kocak. Semua mahal kan? Ya, mahal. Daripada dulu tau mahal. I bukan orang senang sayang. I adik-beradik 8 orang. Campur mak abah 2 orang. Taklah I cakap betul lah. Jadi I faham erti kesusahan tu macam mana. Yang I sebagai orang yang selalu mendekati rakyat. you tahu kan yang I punya rumah dulu kan? Rumah Ana dulu, rumah papan, ada ruang tamu 2 bilik je. Duduk dalam 10 orang macam tu. Betul. So, bayangkan 10 kali 10, duduk 10 orang. Nasib baik you cakap sebagai kalau cakap 7 kali 7 panjang. Okay, so I letak ni. Apa ni? Lemon. Tetapi sebab I perempuan, I perlukan you punya tenaga. Selalu yang nekan-nekan you suka nekan-nekan. Perah lagi. Titisan terakhir. Titisan darah. Ya. Lagi yang. You can do it yang. Dah lah. Lagi yang. Okay, dah. Okay, so ni Ana tak terus masuk dalam ni sebab nanti dia berketul-ketul. So Ana akan letak dekat dalam satu bekas untuk larutkan dia. Ni Ana nak larutkan dia. Supaya apa sayang? Supaya tak membazir. Bukan, supaya dia tak berketul-ketul bila masuk ke dalam tu. Satu botol pakai tu. Susu dengan tu Ana masuk dalam. Godak. Macam mana bulan puasa ni kita nak rasa dia sedap ke tak? Tak tahu. Tengok warna dia. Bukan. Dulu I tak tahu lah. I dengan mak dia macam ni. Ni lepas tu rasa kat lidah, lepas tu kumuh. Dia makro lah. Makro tu microwave. Apa semua. Makro lah sebut. Yang I punya alphabet lah. Makro lah. Betul lah. Makro kan? Saya sebut ke? Makro kan? Kau makro. Makro. Ada H. Makro. Makro. Kau. Makro. M-A-K-R-O-H. Makro. Makaroni lah terus. Senang.
Kan you faham je. Yalah, sama-sama. Jadi kau faham lah sini. Ada makro. Makro. Okey, so biar ni lepas tu Ana akan masukkan dia punya Ni bila nak masuk spaghetti? Sabar. Inilah isi dia. Ana akan masukkan. I nak guna kepar, tapi dekat kawasan Ana dekat Keluang ni susah nak cari kepar. Kebetulan macam biasa Ana beli seafood ni dekat mana? Dekat Pika. Yes, thank you Pika, sebab ada kepar tak ada tapi ada kupang. Kupang ni segar ya. I belilah dalam 10 kilo dengan Pika. Pika yang akan hantar rumah korang tau. Hidup lagi yang. Bunuh dia yang. Baik, pisau tajam yang. Sementara you masukkan ni, I akan masukkan spaghetti. Dia boleh makan dengan spaghetti ataupun dengan ni. Garlic bread. Oh, garlic bread. Ya, dia buat cicah. I masak ni, I bagi jiran I. Jiran I cakap apa tau? Dia Jangan buat lagi lah. I tak tahu dia kata apa. Yelah, you tak tahu, you tak payahlah masuk campur. You dengar lah. I cuma teka. Dia kata jangan buat lagi lah. B, nak buat lah lagi. Sedap. B. Buatlah lagi. Lepas tu kalau dia makan tu, dia jilat-jilat pinggan dia. Sebab dia kata sedap. Ya sayang, betul. I tak tipu sayang. Patut. Okey, jiran saya nanti kalau video ni dah keluar, tolong komen. I tak tipu sayang. Banyaknya yang. Cameraman, cuba tengok. Kan? Okey, so ni nak tambah dia punya ni. Supaya kuah dia banyak. Okay, ni spaghetti dia. Yang nak tahu kupang ni dia segar ataupun tak, dia tengok colour dia. Kalau masak tu, colour dia, kupang isi dia warna orange. Kalau dia tak segar, dia warna apa? Dia Yellow. Bukan kalau segar, kita buka dia punya cengkeram tu. Dia buat macam ni. Kat mana ni panas tu? Aku dah ada kuali. Aku dah ada kuali panas. Kau tidur mati lagi. Kau dah kena masak. Oh lah. Oh ya. Tak. Tahun ni duit raya berapa? Tengok ni kewangan. Tahun ni ada kewangan? Nanti. InsyaAllah ada. InsyaAllah. Doa lah. Sama-sama kita doa. Kewangan Tapi tak ada duit raya pun tak apa. Tak apa. Sebab Tak kita biasa. kan suami isteri pusing balik. Sama je. Duit you, duit I kan. Duit anak pun duit I. Semua duit you lah. Masak sambil curhat. Tak kisah kan? Dah sayang. Okay, so I punya spaghetti dah siap. So I akan tutup api dia. Tapis air dia. Okay, ni you godak-godak. Tu lebih apa? Tu lebih. Dah. Bomba sebenarnya kuat. Yang kalau I tengah marah, tong gas tu pun I boleh angkat. Betul. Pernah saya tu. Dia marah. Ya. Dia angkat 2 tong gas nak bayar. Ya. Sama aku sempat lari. I merasakan rasa dia dah sedap. Ni adalah. Ni baru dewa masakan. So, you tabur ni. Nah, ni daun. Parsley. Yeah. Dia bagi dia macam nampak. Kan nampak cantik kan? Nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Seperti baju kita. Seperti Hijau. warna kupang. Dia ada bagi rasa tapi tak adalah mengganggu. Yang banyaknya. Boleh kata tak boleh dulu. Okey. Lambat. Macam ni cepat. Dah, lepas tu you aduk-aduk. Dah siap. Kalau korang suka apa tu, dia punya air ni pekat, boleh letak tepung jagung. Tapi Ana suka macam ni sebab dia boleh dihirup. Sebelum tu api dia matikan lah. Matikan? Sebab dah siap kan. Panas. Dia punya kuah lu. Jangan banyak sayang. Okey. Lepas tu kupang dia hiaslah kat atas tu. Kan nampak nice tu mak? Okey, inilah dia menu kita pada hari ini. The Kupang. Spaghetti kupang butter creamy spicy. Ya, selamat By mencuba. Ana dan Nisha. By Ana. Tada. By Ana dan Nisha. Okey, jom. Dia boleh. Buka nanti sayang. Buka nanti kita cuba. Sekarang kita tenung je, kita ambil bau. Bila kita boleh makan, waktu buka nanti. Okey. Sekian. Terima kasih. Selamat mencuba. Tada!